Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surab Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. First leg semi-final Piala FA musim 2025-2026. Dua wakil daripada Borneo dan dua king daripada Semenanjung layak ke semi-final. JDT bertemu dengan Kuching City, Sabah bertemu dengan Selangor. Kita sembang match Kuching City bertemu dengan JDT dululah. Match ni intensity tinggi. Kedua-dua tim saling menyerang. Keeper kedua-dua tim ni memang tak ada masa lah untuk berehat. Walaupun Kuching City main open, tapi tak bagi peluang kepada JDT untuk control ball possession. Awal-awal 20 minit memang nampak Kuching City rancak attack JDT. Ramadan dengan Daniel Asri antara player yang menyusahkan defend JDT. Daniel Asri at least ada 4 peluang untuk dapatkan gol. 1 peluang kena palang. Akhirnya Kuching City bolos juga pada minit ke-36. Tapi camp Kuching City protes gol tu. Bukan protes gol yang dijaringkan oleh Bergson, tapi diorang claim ada foul. Ramadan kena tolak daripada belakang menyebabkan bola out. Lepas tu Matt Davis cepat-cepat throw in. Ada yang cakap throw in Matt Davis tu foul sebab sebelah kaki tak jejak tanah. Tapi kalau perhati betul-betul, kaki terangkat lepas bola release. Masa bola dekat tangan, dua-dua kaki jejak kat tanah. So, kira okey lah. Tak lama lepas tu, player Kuching City claim penalti pula. Sebab katanya, bola terkena tangan Pak Jun Hyong, defender JDT. Tapi sebenarnya sebelum tu, Pak Jun Hyong dah kena tolak daripada belakang oleh Ronnie Kelvin. Malangnya, dua-dua situasi ni tak dilayan oleh referee. Ex-player JDT yang sekarang ni main dengan Kuching City, rasanya dah mula faham lah perasaannya bila JDT kerap dapat advantage daripada referee. Second half, Daniel Asri macam senyap sikit lepas ada pertukaran posisi dia ke tengah sikit. Bergson tambah gol JDT pada minit ke-50. Tapi Kuching City tak give up. Dapat gol daripada gerakan Shitembi yang menyudahkan juga gerakan tu dengan hasilkan gol. Time stadium full house macam ni, kesian lah kalau fans tuan rumah tak dapat rasa nak celebrate gol. So Kuching City dapatlah gol sebiji. Match tamat dengan keputusan 1-2 memihak kepada JDT. Harap ada satu lagi game best lah yang berlangsung dekat Stadium Sultan Ibrahim nanti. Match macam ni ya patutnya main dekat final, bukannya dekat final kena kitai 6 gol. Tapi apakan daya, match semi-final satu lagi menemukan dua tim yang tengah dalam krisis performance. Sabah bertemu dengan Selangor di Stadium Likas. Match yang boleh consider rancak tapi agak low intensity. Mungkin faktor cuaca, hujan dan padang. Selangor bermula dengan teganan bila Ajdin Mujajik skor gol pembukaan pada minit ke-13. Macam manalah defender Selangor ni boleh lepaskan je Ajdin ni bagi dia peluang free header. Mujur Selangor cepat sedar diri. Mungkin teringat kembali janji nak ke final Piala FA lepas kecundang di ACL 2 pada match sebelum ni. Selangor comeback di second half. Skor 2 gol dalam tempoh 15 minit. 1 own goal di minit ke-65. 1 gol tandukan Nualin di minit ke-80. Ingatkan Selangor leading 1-2 tu sampai ke sudah. Tapi Ajdin Mujajik skor gol penyamaan untuk Sabah. Christopher Gamel, head coach interim Selangor sendiri menyirap dengan defense Selangor yang ceroi. So, ini kali kedua berturut-turut Selangor bolos di injury time. Cuma kali ni nasib baik berkesudahan dengan seri 2-2. Patutnya match ni Selangor skor 4 gol. Tapi 2 gol Elvin Fortes offside pada minit ke-8 dan 18. Second leg akan berlangsung pada hujung November nanti. Ramai yang predict JDT tak ada masalah untuk layak ke final. Apatah lagi second leg nanti bermain di Stadium Sultan Ibrahim. So sekarang ni penentunya sama ada Sabah atau Selangor akan ke final. Champion Piala FA rasanya ramai dah boleh predict. So siapa ke final ni penting untuk merebut gelaran naib juara. Jadi juara atau naib juara Piala FA ni penting sebab itulah slotnya untuk ke Asia. Itu pun kalau ada lagi slot ke Asia tahun depan lah. Kalau ada kelab beban yang dropkan point MA rankings, kempunanlah kita nak hantar 2 tim ke Asia pada musim depan. JDT je lah pergi main ke Asia selaku juara Liga Super. Itu je, kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.